Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah izin serta kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul di Melbourne ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita keselamatan dan kesejahteraan untuk semua. Yang saya muliakan, sini upline saya RCCA Darun dan L. Yang saya hormati minta upline saya CCA Ustazah Fatimah dan Cikgu Fadil, orang yang bertanggungjawab membawa saya ke dunia BE. Terima kasih. Terlebih dulu saya nak kenalkan diri saya. Saya Muhammad Nurawi Bengah, berusia baru 63 tahun, dan dalam BE ini saya paling muda, baru 2 tahun. Okey. Sebab apa saya berada di BE? Saya pentingkan kesihatan. Sebab 2 tahun yang lalu, semasa saya dah berhenti kerja, saya dengan isteri saya ni bercita-cita nak round je, duit dapat sikit, berhenti kerja. Jadi ke masa tu tak ada masalah, kena round je. Tetapi disebabkan oleh isteri saya diuji dengan masalah kesihatan, semua yang saya impikan tu saya tertangguh, tak boleh buat apa. Sebab isteri saya kena minor stroke yang kronik juga masa tu. Jadi dalam masa yang sama, sebagai seorang suami, mesti saya nak isteri saya sihat kan, barulah hidup kita jadi nikmat. Saya bawa isteri saya berubat di hospital kerajaan pun berubat. Hospital kerajaan tak ada masalah, sebab tunjuk kad pencen, settle. Tapi di swasta, saya habis lebih kurang dekat 30,000 untuk merawat isteri saya. Pernah 1 minggu 1,000 rawatan di swasta. Masa tu masuk PKP, memang saya berhadapan dengan keadaan yang paling sukar masa tu. Isteri tak sihat, saya tinggal berdua di rumah. Anak di Sabah 2 orang, anak saya 2 je, tak ramai. Macam isteri juga seorang je, tak ramai. Semua kerja rumah saya buat, daripada masak, basuh tak apalah, mesin basuh ada kan, masak tak ada mesin. Daripada saya seorang yang tak tahu apa-apa, nak masak dia boleh jadi pandai masak. Itulah. Tapi bila dah satu nak jadi penyebab lah dengan produk BE ni, isteri saya bukalah TikTok. Buka TikTok tu ramai yang recommend produk macam-macam ni kan. Tapi dia tertarik dengan TikTokers yang yang ada title ustazah lah. Sebab kalau ustazah ni bagi dia takkan scammer kan, nanti panggil kita orang lah. Jumpa tu, dia bukan jumpa, dia contact, dia beli semua produk BE. Mana pakaian tu lengkap dengan segala functional food tu, dia beli bakal. Dalam masa 2 minggu, perubahan ketara sangat untuk isteri saya. Dulu dia tak boleh berapa, dia bangun pagi, dia pening. Saya pun tak boleh nak keluar. Kita orang lelaki kalau di rumah jam, tak boleh duduk rumah lama. Tapi kena sabarlah. Sebab penggunaan produk BE tu yang direkomend oleh CCA saya tu, alhamdulillah 2 minggu dia dah perubahan yang ketara. Saya pun macam hairan lah, kenapa ya betul ke bini aku ni? Dulu melepek, sekarang dah okey, dah boleh masak benda. Okey, ringkas dia mana dia start dah boleh buat kerja balik. Lepas tu dia beli produk bangkit awal pun banyak. Jadi lepas tu dia dapat duit. Dapat duit tu macam mana pula beli barang dapat duit kan? Biasa kalau kita beli barang tempat lain tu, macam tu nanti duit dalam telaga je lah. Beli tak terbalik, ni duit dia menantam balik. Beli dapat warna, dapat komisen. Lepas tu mudah, bila dah saat tu kita share je dengan orang lain. Bila share dengan orang lain tu dapat lagi duit. Jadi duit ni semua ganda kan. Jadi terus kita buat. Lepas tu bila dah dapat duit tu, isteri saya pun datanglah mentor apa yang saya ke rumah. Dia jumpa isteri saya lah. Saya masa tu saya menentang keras lah, sebab saya kira direct selling. Bagi saya dah terkomun ngaduk lah. Nak berubat dengan hospital kerajaan swasta pun tak nampak kesan ni pula nak pakai benda-benda yang tak tahulah bagi tu masa tu lah. Saya menentang keras. Tapi datang jugalah ni yang Cikgu Fadil Ustaz aku masa
bincang macam-macam dengan isteri saya. Tak tahu bila bincang, saya tak campur tangan langsung masa tu. Dan saya paling nak marah, dia sampai pun dekat maghrib ke rumah saya. Maghrib datang ke rumah, apa benda ni? Itu tangkap awal. Memang betul. Saya kata apa benda dah dia orang maghrib-maghrib hari datang ke rumah orang nak jual barang-barang ni. Saya pun tak layan sangat dia. Tanya dia. Dia dah. Betul. Tapi buat item. Buat Tapi air. dia item tau, dia buat item. Okey. Lepas tu okeylah. Isteri saya kata dia bagi pula hadiah ke saya. Sebab saya sebelum isteri sakit ni, biasalah umur dah meningkat, saya selalu kaki rasa cucuk-cucuk, kepas-kepas gitu je. Dia bagi saya stokin. Pakailah barang free kan. Bila pakai tu saya rasa tak ada masalah sangat kaki saya cucuk-cucuk ni. Sihat. Dan satu lagi, saya bila tidur malam saya mudah kram. Tak kejang betul. Sakit tau. Sebenarnya bila nak kram, tak kram tu dia sakit. Tapi orang rumah saya ni pandai, dia tackle saya, dia bagi saya pen. Saya pakai aja. Bila pakai tu, tidur malam saya rasa selesa sangat. Bila nak kram dia tak jadi. Dia nak kram tak jadi. Jadi sekarang ni saya pakai direct benda tu. Sebab free lah dapat masa. Lepas tu functional food tu saya dengan isteri saya makan. Sebab saya rasa rugi kalau tak makan produk BE ni. Produk BE ni yang terbaik. Saya amalkan Next Bio. Dah 3 bulan makan. Saya makan spirulina, paling tak ada pun spirulina. Dan malam saya mesti makan Livco. Sebab saya nak berehat malam, nak tidur nyenyak. Makan Livco ni kita jadi macam budak-budak. Makan je tidur sudah, lena. Tapi tidur awal, bangun pagi lah. Orang tua kan, dia suka tidur awal, dia bangun pagi. Tapi saya bukan apa saya ambil Livco tu. Sebab kalau mengikut rekod keluarga saya ada 3 ahli keluarga yang mengidap hepatitis B dan berwarna maut. Hepatitis B ni betul Ustaz Hafiz, dia tak ada tanda awal kalau kita tak biasa. Dia bila kena teruk dia membesar, berat badan turun mengejut dan mata jadi kuning. Bila sampai tahap tu dah tak ada ubat. Jadi kalau ada ubat pun, saya pernah tanya doktor merawat abang saya tu, ada 2 cara je dia kata. Dengan kos yang tinggi, yang pertama cuba tukar hati. Kalau hati ayam bolehlah beli kan. Kalau hati manusia apa nak bagi. Lepas tu dia cuba nak ikat pembuluh darah, takut pecah. Bila pecah habis lah. Itu je. Jadi sebagai langkah awal ni, saya ambil Livco berterusan. Dan saya pernah buat ujian, saya tak ada sangat masalah hepatitis B ni. Alhamdulillah, dengan sebab Livco. Okey. Harapan saya pula di PA ni, kalau boleh saya minta tuan-tuan doakan kepada saya nak naik rank BCA di pentas BE Legend tu secepat mungkin. Sebab saya kira dah terlambat ni. Sebab saya cemburu juga. Saya dulu selalu bersaing dengan Dr. Afiq lah, set line. Dia dah lepas pada saya dapat kafan dah. Takkan saya tak nak. Mesti jadi Saingan banyak. Lepas tu di BE ni memang saya rasa sihat lah dengan usia yang saya macam ni. Lepas tu impian saya pergi Beijing ni, saya nak pergi berdua. Saya tak boleh tengok orang. Saya macam dengan kawan sebenarnya saya Zack, datang sama-sama lelaki, tempat sejuk. Jadi insyaAllah saya nak fight 2 tiket. okay. Dan akan bawa lagi anak-anak tim tu 2-3 orang. Target saya itu je. Lepas tu saya nak penuhkan nak besarkan rangkaian, nak penuhkan 139 tu. Saya harap doa daripada tuan-tuan ni sangat membantu saya. Tolong doakan. Dan akhirnya saya doakan kepada semua yang ada ni, semoga kita semua berada di puncak kejayaan. Okey, lepas tu saya rasa masa kurang untuk terima kasih kepada BE, terima kasih kepada founder yang menyediakan platform terbaik, dan saya anugerahkan dengan rakan-rakan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada senior upline saya RCC Adam dan L, dan mentor saya CCA Ustazah Fatimah Cikgu Fadil, serta semua yang ada. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.